Tuan-tuan, pertama diajar Imam Ghazali kata kalau boleh jangan berdebat, kalau boleh tinggalkan perdebatan sekadar mungkin, jangan. Terutamanya kita berdebat dengan orang alim pada kita, alim pada kita, lebih berilmu, lalu kita pun nak pelekeh dia, maka ini suatu perbuatan yang tak layak bagi orang macam kita. Kena kenal. Berdebat jangan, kita katakan meremehkan orang lain pun jangan. Bila hari ni kita dengar isu tentang, orang bincang balik, gelating babi. Yang disebut satu kaedah istihalah, iaitu perubahan sifat pada gelating tadi sehingga tidak lagi membentuk, kita katakan babi, yang membentuk suatu perkara lain. Maka dibahaskan. Sudah kita bising dengan isu Cadbury misalnya, tentang babi yang ada. Lalu setengah ataupun seorang berkata tentang isu gelating babi, tiada pengharaman kerana sifatnya berbeza. Ya, kita tahu persoalan itu persoalan khilafiyat. Sepakat para alim ulama semua mazhab, bila Allah Ta'ala sebut walahma khinzir, diharamkan daging babi, sepakat ulama semua mazhab Islam, kerana ayat ini qat'iyatul thubut wa qat'iyatul dalalah, jelas dari sudut sumbernya, jelas dari sudut pendalilannya, daging babi. Tapi isu yang kita bincang bukan daging babi, kita bincang tentang isu gelating, lemak, isu kulit. Dulu saya ingat masa saya belajar tafsir Sawi, syarah kepada tafsir jalan lain oleh Imam Sawi, bila perbahasan dalam suratul Maidah dalam bab babi, maka kata Imam Sawi, pengharaman kepada daging babi secara ijma'. Adapun kulit dan bulu khilaf di kalangan ulama'. Bahkan Maliki tidak melihat bahawa kulit dan bulu itu diharamkan. Bahkan harus digunakan untuk kegunaan-kegunaan, diharuskan. Ini dalam nas tafsir Sawi. Dan saya masih ingat dalam bila kita belajar dalam syarah tafsir jalan lain. Dan kupasan para alim ulama' yang bergejolak hal ini. Maka isu itu jadi khilafiyah. Walaupun kita tetap berpegang pada prinsip bahawa baik gelating atau sebagainya ia haram. Kerana melihat merujuk kepada mazhab kita di sini, merujuk kepada majlis fatwa, apa pun unsur babi, merujuk pada mazhab kita Syafi'i, mana-mana kesan babi dan sebagainya. Baik, itu jelas. Tetapi tuan-tuan, kalau kita melihat perselisihan pendapat ini, lalu ada orang yang kita kata ilmu tak ke mana, nak entang Yusuf Qaradawi, sekadar setakat ceramah, buat lawak-lawak, nak lawan dengan Yusuf Qaradawi. Yang baca kitab Arab pun tak nampak, tak berapa reti. Sekadar kelulusan diploma qiraat, nak lawan dengan Profesor Yusuf Qaradawi, yang merupakan guru kepada ulama'-ulama' termasyhur dunia. Bahkan pandangannya dibincang di peringkat para alim ulama', dilihat, dikaji. Maka kita kata dalam kamu nak condemn orang, hormat sikit. Kamu siapa, dia siapa. Kalau kamu nak kata itu pendapat kamu, okey lah, condemn jangan. Ini Yusuf Qaradawi yang mengang lebih 200 buah kitab. Bahkan kita pun bagi dia tokoh Ma'ah Hijrah tahun 2009. Tiba nak entang-entang Qaradawi sebagaimana seolah-olah dia tak gerti, tak pandai. Maka ini perbuatan kita katakan cara debat tak ada adab. Kita kena beradab. Saya bukan menafikan dari sudut seorang yang nak pegang fatwa haram, itu tak ada masalah. Tapi beradab dengan ulama' itu penting. Kerana ulama' bila dia bersisih pendapat, dia bukan dengan hawa nafsu. Terutamanya orang macam Yusuf Qaradawi, tuan-tuan kenal. Semua orang kenal. Tuan-tuan, ulama' Malaysia mana yang boleh air kaki Yusuf Qaradawi? Tak ada. Tak ada. Siapa yang alim seperti Yusuf Qaradawi? Tak ada. Maka hormati dia. Tak setuju isu lain. Ahli fatwa tak setuju bahawa isu yang disebut istihalah, yakni perubahan, transformasi satu benda, kan dikiaskan kepada seperti arak yang datang daripada cuka dan sebagainya. Walaupun kita, ya saya secara peribadi tak bersetuju, tapi bukan maknanya saya kata condemn pada ulama', tidak. Kena pegang pada prinsip bahawa suatu kita melihat arak lain, kerana sumber arak tu halal, namanya anggur. Ia sumber halal tapi berlaku perubahan. Tapi sumber yang disebut gelatin babi tetap babi. Ia bukan datang daripada sumber halal, memang asalnya babi. Walau berlaku perubahan sehingga tidak menunjukkan sifat babinya. Bukan kita makan seketul babi dan sebagainya, makan coklat.
dan perubahannya sudah berubah, saya tak nafikan kaedah yang disebut istihalah. Tapi dari sudut asas pemahaman saya dalam mazhab saya Syafi'i, bahawa perubahan itu hanya merujuk pada ada benda-benda yang suci. Even air new water yang diistidlalkan, bahawa dia masih ada air suci, sebab tuan-tuan berak, tuan-tuan curah 6 liter air. 6 liter air itu bersih. Dengan tarik tuan-tuan 2 ketul je. Atau tuan-tuan kencing mungkin setengah liter, tuan-tuan flush 6 liter setengah. Nak buang hancing tu. Maka proses air itu dibersihkan semula. Maka kita katakan masih wujud benda yang suci, air suci. Jadi istilah new water kita dah sebut bila berubah sifat rasa, maka ia kekal menjadi air mutlak. Itu tak boleh dikiaskan dengan isu babi tadi. Tapi sama-sama saya kata macam ni, hormat para alim ulama.